Assalamualaikum guys. Aku mulakan vlog aku hari ni dengan aku nak berak sebenarnya. Aku ni seorang yang asyik nak berak je. Aku tak tahu kenapa. Nanti aku akan sambung balik. Mantap tak permulaan aku? Beda tak kan sampai dalam tandas pun kau nak bawa ada orang tengok blog kau. Apalah kau ni. Weh, sorry tau. Sebab permulaan vlog aku tadi macam kalau kurang menyenangkan korang ke. Hari ni aku ada dekat WQ Park, ada urusan kerja sedikit. Tapi sorry tau. Sebenarnya aku nak bawa korang pergi ke Balai Adat Tok Cindai. Nak bagi korang rasa suasana Melayu dulu-dulu masa buat latihan silat kan. So gelanggang tu dekat gelanggang tu, Balai Adat Tok Cindai tu, nama silat yang diorang bawa seni Cula Simanjekini. Aku pernah belajar dengan Tok Cindai, tapi aku ni mungkin anak murid yang malas. Mungkin malas, cakap je lah memang. Daripada 2017 sampai 2022 aku ada dekat gelanggang tu. Cumanya malas. Bukanlah tak belajar langsung, belajar juga. Apa yang ilmu yang Tok Cindai bagi tu mungkin ingatlah sikit-sikit. Benda ni dia kena yalah praktis sehari-hari kan. Itulah. Nanti korang tengok lah suasana dekat Balai Adat Tok Cindai. Dan aku sarankan juga yang mana korang kalau dah ada anak yang umur mungkin darjah 3, 9 tahun, 10. Tapi aku rasa darjah 1 pun dah boleh masuk dah ke gelanggang seni Cula Simanjekini tu. So aku sarankanlah korang bawa anak korang untuk belajar ilmu persilatan tu. Betul, serius. Tapi jangan malas-malas. Lepas tu kan nanti kita tengok lah malam ni macam mana. Aku cuba yalah macam aku cakap awal-awal hari tu, aku buat vlog ni untuk aku nak asah skill editing aku. Lepas tu cara penyampaian aku depan kamera. Sebab aku ni kan shy macam tu lah. Hopefully korang suka lah dengan shot-shot yang aku akan ambil malam nanti. Macam tu. Mungkin tengoklah kalau aku boleh interview Tok Cindai ke, atau Sang Maniaka, Sang Nila Utama ke, atau guru-guru yang lain. Kalau dapat lah, sebab diorang pun mesti akan sibuk dengan sesi latihan. Kalau dapat, cuna. Kalau tak, mungkin aku akan ambil shot-shot
suasana dekat dalam balai adat tu lah. Dia sebab aku tak pernah lagi jumpa silat yang ada tempat secantik macam tu lah. Yang kau rasa kalau kau masuk tu, kau rasa macam kau masuk alam lain. Macam wow, kau masuk mungkin zaman, bukan mungkin, macam zaman Kesultanan Melayu dulu punya vibe. Yep. Kalau tak dapat interview diorang, bukanlah interview apa pun, saja borak-borak kan, gitu-gitu je lah. Ada lalat okay, apa, mungkin video tu akan jadi macam video korang akan tengok diorang berlatih tumbuk tangan kosong. Mungkin ada yang bersenjata juga. So korang dapatlah tengok anak-anak cula punya. Lagi satu kan aku nak cakap, yelah, bila kita selalu bersilat ke kan, atau bersenam, tak adalah jadi borak kayak gini kan. So itulah, aku rasa kadang rindu nak berlatih silat lagi kan. Tapi kalau ada masa nanti, mungkin aku akan join silat tu balik untuk menjaga kesihatan diri. Yes, lah, membina masa-masa. So korang doakanlah aku yang terbaik. Yang bestnya apa tahu, selepas silat, Tok Chin Dai akan cerita pasal sejarah. Dia selalu akan ingatkan kita untuk kuatkan jati diri kita lah. Macam tu. So kau akan rasa bersemangat. Serius. Cuba pergi Jumaat dan Sabtu malam pukul 9 sampai 11. Kalau korang nak, search je Balai Adat Tok Chin Dai dekat Google. Ada contact number, cakap nak join. Alhamdulillah dah settle lah kerja kat barbecue tadi. So balik-balik rumah, tengah dia pun dapat konten ingat kita. Nantikan bulan 8 punya konten pasal Jepun duduk kehidupan dia sampai dia jadi asbab sampailah dia tu sekarang ni. So bapak aku pun tengah mencari idea-idea. Daripada pagi tadi aku tengok YouTube apa benda cari idea konten dia. Nantikan. Sebelum malam menjelang tiba, kita pergi makan dulu kat Murni. Nanti malam baru tengok suasana alam Melayu. Tapi untuk yang diet tu tak payah lah. Dah nasi lemak, tambah sotong lagi.
Alhamdulillah, malam pun dah menjelma macam yang aku janjikan tadi. So kita dah sampai dekat Balai Adat Tok Sindai. Mari. Pancong dalam. Kuda-kuda. Sambung pancong. Lagi. Dia bukan. Ni sekali pinggang ni. Faham? Ni apa? Tarik lagi. 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 Stop. Stop kat situ. Sambung. So guys, inilah antara momen-momen yang aku nak buat orang tu. Meriah gila tu, serius. Aku berdapat gerak. Tadi anak-anak cina tengah berehat, minum air sebentar. So sekarang nak sambung balik lah. Sambung lah. Okey, kuda. Go. Main no. Nak lah. Awal masuk silat tak? Macam tu. Ya. Jati kala dia mungkin agak garang sedikit, tapi dia baik sebenarnya. Dia garang di dalam gelanggang sahaja. Itu dia. Buat. Habib.
Ni anak si Safwan ni, Dek Wan. Thank you Sang Melaka sebab bagi aku izin buat konten kat sini Okey, sama-sama. Datang lagi ya. Baik. Ustaz ke depan ya. Okey. Malam ni aku balik sini ya. Tok, terima kasih Tok bagi saya buat konten kat. Okey, okey. Dek, silat sikit Dek. Ya. Silat sikit Dek. Nak. Dia kena spontan. Bye. So aku rasa sampai sini je lah vlog aku kali ni. Thank you korang sebab aku nak minta tolong korang untuk subscribe, komen, like apa semua lah. Benda-benda biasa tu lah. Tolong lah. Thank you so much. 143. Aku buat vlog ni kat dekat ni. Dek. Boleh Dek, boleh. Lagi sekali. Silat lagi sekali. Sikit je. Sikit je Dek. Hehe. Akif macam mana silat okey ke? Akif. Silat okey ke tak? Best tak silat? Mantap.